Butang elevator. Apa hal tu? Macam mana ni? Alamak, macam mana ni? Nobita! Bukan salah saya, Mama. Bola ni, tak boleh ke kamu main bola ni ke tempat lain? Tak boleh harap. Giant, penatlah kalau main bola resort ni berdua je kan? Nobita tak datang ke? Awak berdua, bagi saya main sekejap boleh tak? Boleh. Awak kan kawan kami. Betul ke? Saya pukul dulu ya. Nobita, takkan betul-betul tau. Alamak. Sedia? Tak angkat bola je lagi. Kenapa tak tangkap bola tu? Tak dapatlah. Macam mana pun awak kena cuba sampai dapat. Yelah, itu tugas awak. Bagi lari cepat. Ayuh. Asyik saya je yang kena. Cepatlah. Giant, kita main dengan gol lagi satu tu lah. Mana ya? Tak ada. Sangka kat bumbung katnya. Kalau ya, nak buat macam mana? Tapi, kalau balik kena marah nanti. Apa? Tak jumpa. Awak kena cari sampai jumpa. Senang aja nak mengatasinya. Butang elevator. Saya rasa dekat sini lah. Kita cuba naik sampai tingkat 3 dulu ya. Awak pegang elok-elok tau, Nobita. Macam elevator lah. Dah sampai, nanti awak boleh pusing jalan-jalan sendiri. Tak jatuh ke? Tak adalah. Tadi kata nak cari bola kan? Wah, memang hebat betul. Nobita, awak kata nak cari bola tadi. Dah jumpa. Nasib baik kita jumpa bola ni. Betul lah, kalau dua orang je main bola resort memenatkan lah. Memang susah lah kalau tak ada Nobita kan? Lama tunggu. Kenapa lama sangat? Apa yang awak buat? Nah. Pergi dulu. Sampai ke tahap yang kita suka. Turun. Naik. Turun. Naik. Seronoknya. Nobita, jangan guna salah tu untuk main.
Itu saya tahulah. Pergi dulu. Degil lah dia tu. Seronoknya jalan-jalan kat udara. Tak risau nak berlanggar dengan kereta. Tak ada kena kerja dengan anjing. Terkejut semua orang buatnya. Tengok budak tu. Yelah. Kenapa tu? Yelah. Hebatnya. Oh ya, saya terlupa yang paling penting lah. Ya, Cik Suka, sinilah. Nobita. Saya turun sekarang ya. Marilah berjalan-jalan kat udara bersama saya, nak tak? Saya takutlah. Tak ada apa-apalah. Berjalan-jalan di udara seronok tau. Jomlah. Okey? Awak pegang saya kuat-kuat ya. Macam ni? Berlepas! Seronoknya. Shizuka, kita dah sampai dah. Kalau nak, pergilah jalan sendiri. Jangan takut. Wah, memang betul lah. Kita sekarang berada di ketinggian yang ketiga, tau. Macam mana dia orang boleh terapung ni? Oi! Siapa main nak kawalan jauh ni, ha? Alamak. Lebih baik kita larikan diri cepat. Jangan main bola lisut lah. Pergi. Pergi. Nampaknya tak boleh lah kita nak main bola lisut lagi kan? Jangan main kerja-kerja kat jalan raya, faham tak? Woi, kalau nak main kasut roda tu, pergilah cari tempat lain. Tak boleh main kat sini lah. Jangan pecahkan gelas tu. Bisinglah nanti terjaga bayi ni. Pergi main kat tempat lain. Pergi lah. Tak boleh main kan? Kesian dengan mereka kan? Saya tahu. Apa kata kita ajak mereka main kat udara, nak tak? Kawan-kawan, nak main kat udara tak? Ya, kami nak main. Kalau dah sedia, jom kita mulakan. Ya, kami dah sedia. Cepatlah. Kami tak sabar ni. Cepatlah. Berlepas. Hai. Bagi kami berdua ikut sekali. Cepat. Apa salahnya? Mari kita main sama-sama, ya? Sunio, pegang kuat-kuat tau. Nobita, cepatlah. Wah, cantiknya pemandangan di udara ni. Ronok kan, Giant? Kita dah sampai lah. Kawan-kawan, sekarang kita dah boleh lepaskan tangan. Wah, kat sini bolehlah kita main bola lisut dengan sepuas-puasnya kan, Sunio? Kan? Yalah, nak ambil. Hai, Nobita. Jom kita main bola lisut. Awak jaga-jaga ya. Saya? Saya tak nak lah. Hai, Nobita. Jangan nak cabut lagi. Nobita buat yang bukan-bukan.
Nobita boleh terfikir macam ni. Saya pun nak main sama lah. Nobita! Alamak! Ni apa betul lah sebab macam ni pun kena kutip bola juga. Tunggu Nobita. Awak memang sesuai kutip bola, Nobita.